Bos, saya ingat saya nak minta cuti dah bos. Kau nak MC pula. Kau tahu kan kerja tengah banyak. Bukan macam tu bos. Saya cuti ni sebab nenek saya sakit. Atuk saya pula dekat hospital. Lepas tu family saya nak pergi mana entah, kata ada hal apa semua. Abang ipar saya tak ada guna bos. So tak boleh kalau tak tanpa saya. Tolong bos. Itu masalah kau, bukan masalah aku. Kalau kau nak cuti juga esok bagi aku MC. Kalau tak aku potong gaji kau. Baik bos. Terima kasih bos. Terima, thank you. Juga. Weh Karim, mana member kau yang kau cakap ada jual MC tu? Ada je brother-brother aku. Weh, kau boleh adjust tak? Aku nak 1 hari je, boleh? Boleh je. Asal kau nak kena 21 Januari ni nyanyi kat Stadium Pyramid ada FIFA World Cup Trophy Tour. Artis Tomok, Siti Nurhaliana, Sonawan dengan MK. Salahnya event tu daripada pagi sampai ke malam bos. Kau tahu tak, masuk dia lah percuma. Weh, rugilah. Aku tak pergi dah. Aku memang minat gila dah FIFA ni. Momen yang paling aku nantikan pukul 2 petang tu, kita dapat merasai secara live, dapat tengok trofi FIFA World Cup tu. MC tu kalau kau nak aku hantar location kau pergi ambil Boleh. Kau hantar location aku ambil, boleh nanti aku send. Okay. Thank you. Azia Biru. Alright. Bang, saya nak ambil MC bang atas nama AB bang. Oh, nak ambil MC Ya bang, saya nak. Kenapa? Tadi kan nak ambil MC. Ni MC kau. Ambil. Nanti jangan lupa bagi aku pula. Ya. Ambil. Dah bayar kan? Dah transfer tu. Macam mana boleh dia yang jual? Aduh.